Okey, untuk OPEX 31 Mei. Ya Allah, 31 Mei ni sukatan membulat semula Okey, jadi kita tengok. Apa yang boleh dilabel, kita label. Okey. Awak kena tengok arahan dia kata lengkuk PQR. PQR bagi pusat bulatan dia O. Jadi awak keluarkan ni. Faham? Jadi kena keluarkan. Jadi sini R, sini Q, sini P. Sini O. Faham? Kosong pula tu kan. O. Lepas tu dia kata lengkuk PSR. PSR yang ni pula. Jadi pusat bulatan di sini C. Jadi keluarkan. Supaya awak tak silap nanti. Itu yang paling utama sekali dalam menjawab soalan. Panjang lengkuk PQR. Baru kita boleh label. Panjang lengkuk dia 10. OR sama dengan OP sama dengan OC. Jadi OR 5. OP 5. Apa lagi satu? OC. Sini. Okay. Jadi bermakna ni. Faham? Jadi label OP 5. OR 5. Faham? Tu konsep tau. Kena pegang ni benda-benda ni. Jangan salah. Okay, next. Soalan kata sudut POR maknanya yang merah ni adalah 2 kali PCR. Okay, 2 kali ni. Maknanya PCR ni kecil lah kan. O ni besar lah kan. Sebab dia 2 kali. Betul tak? Dia 2 kali sudut dekat C. Okey. Hitung sudut PCR dan radius. So, mana maklumat yang kita ada? Kat sini lah tujuan dia kenapa kita melabel. Jadi, maklumat yang kita ada adalah ni. Ni apa yang saya cerita ni sebelum ni. Lengkuk. Good. Jadi, lengkuk S sama dengan J theta. S berapa? Good. J berapa? Theta. Jadi, theta sama dengan 10 bahagi 5 dapat berapa? 2. 2 ni. Okey, theta berdiri sendiri. Jadi, 2 ni dalam apa ni sebenarnya ni? Radian. Yes, dia adalah dalam unit radian. Jadi, 2 ni adalah radian bukan darjah. Jadi, dia adalah 2 radian. Jadi, PCR berapa sudut sini? Masuklah dalam persamaan ni. Bukan susah sangat. POR 2. Sama dengan 2 PCR. Nak cari PCR? Yes, 2 bahagi 2 dapat apa? 1. Betul. So, sini adalah 1. So, 1 apa? 1 radian. Faham? Itu konsepnya. Okey. Soalan kata, cari luas kawasan, perimeter kawasan melurik. Okey, macam mana saya cari perimeter kawasan melurik? Apa? Lengkuk PSR. Mana PSR? Sini. Okay, macam nak cari lengkuk PSR? S sama dengan J theta. Good. Okay, sekarang J ada? J mana J? J yang hitam ni. Tak ada. Bila tak ada, kena cari. So, macam ni kita nak cari? Tengok. Sebab tu bila kita label, kita nampak. Bila 5 dengan 5 di sini, kakinya sama. Ni segitiga, ni kaki sama. Faham tak? Bila segitiga kaki sama, kalau dia kata 1 radian berada di situ, bermakna dalam ni 0.5 radian pandai. Okey. Jadi sini pun 0.5 radian. Habis sini berapa? Jangan 180 tolak 0.5 salah lah. Faham tak? Okey, jadi 180 adalah pi radian. Faham? Itu konsepnya. Okey. Kalau pi adalah berapa? Allah. Okey, pi adalah berapa? 3.142. Maknanya kalau 180 adalah ni. Okey? Jadi, kalau 0.5 dah ada, 0.5 dah ada, berapa yang sudut dekat besar ni? Yes, 3.142. Good.
tolak 0.5 tolak 0.5. So dapat berapa? 2.142. Faham? Itu baru sudutnya. Okey? Okey, jadi macam mana kita nak cari sama dengan J, kita dah padam pula dah. Okey. Macam nak cari J ni tadi? Okey, tengok kita ambil PC pun boleh, CR pun boleh mana. Jadi ambil PC. Nak cari garisan ni, ingat mula-mula saya cerita dalam tajuk ulang kaji tajuk ni, dia ada kaitan dengan ketiga-tiga benda ni pilih. Nak pilih mana satu? So kata orang ke, teorem Pythagoras ke, penyelesaian segitiga. Okay. So kita akan nampak benda ni penyelesaian segitiga. So nak cari PC, kuasa 2 sama dengan macam mana? Apik pandai. 5 kuasa 2 campur 5 kuasa 2 tolak 2. 5 cos. Perkataan cos di situ. Bila perkataan cos, sudut mesti dalam apa? Darjah. Tapi sudut kita tu dalam apa? Radian kan? 2.142 ni dalam radian. Kalau dalam radian, nak cari darjah, perkan dengan radian. Bila per dengan radian adalah pi ataupun 3.142. Mesti darab dengan darjah. Macam tu. Tadi sudut, bahagi sudut, darab dengan pi. Sekarang bila radian pula nak tukar darjah, radian mesti per dengan radian. Jadi radian adalah pi. Faham? Jadi ni kena cari dulu. Jangan tekan cos lagi. Kena cari dulu yang tu. Jadi 2.142 bahagi 3.142 darab dengan 180. So kita akan dapat 122.71 darjah. Jadi ini semua nanti ni 122.71 darjah. Baru boleh tekan kalkulator. 5 kuasa 2 campur 5 kuasa 2 tolak 2 darab 5 darab 5. So darab dengan cos apa tu? 122.71 tadi. Faham? Jadi kita akan dapat 77 punca kuasa 8.776. Jadi untuk PC ni kita akan dapat 8.77606. Jadi 61. Faham? Ni jangan lupa punca kuasa lah nanti. Okey. Nanti dapat jawapan punca kuasa. So nanti dapat PC sama dengan berapa. So sudah dapat dah itu. Itu adalah dia punya apa? Jejari. Jadi jejari dah dapat. So tak ada masalah mencari PSR itu. Okey. Jadi macam mana kita nak cari? S sama dengan J theta. Jejari kita 8.7761. Theta kita tadi mesti dekat C sebab lengkuk kita PSR. Okey. Jadi C kita tadi berapa radian tadi? Berapa radian tadi? Ni tadi. 1 radian. Sebab apa ambil radian? Sebab theta berdiri sendiri. Tidak ada sin, cos dengan tangent. Faham? Okey, sama dengan 8.7761 ni untuk lengkuk ni. Okey, lagi kawasan berlorek lagi mana? RO. RO berapa? Kita dah label tu. OR 5. Lagi OP 5. So campur dengan 8.661. Faham? Itu konsep. Okey. Okey. Next mencari luas kawasan berlorek. Nak cari luas kawasan berlorek kena tahu kawasan berlorek ni berada di dalam mana? PSR pandai. So bila PSR kita nak buang yang ini. Kita nak cari yang ini kawasan berloreknya. Jadi kita kena buang apa? Lengkuk, betul. Sektor. Tolak. Yes, segitiga. Tolak lagi dengan segitiga bawah dia tu. Barulah kita akan dapat bentuk begini. Betul? Jadi kena pandai lah. Faham tak? Okay. Jadi, sektor, apa luas sektor? Setengah J kuasa 2 theta. Betul? Segitiga macam yang saya cerita, nak pakai apa? Penyelesaian segitiga. Setengah AB sin C. Segitiga lagi satu pun. Setengah AB sin C. Macam tu. Itu cara nak buat soalan ni. Senang kan? Jadi J kita
Untuk PCR 8.7761. Kuasa 2. Theta kita dah pandai 1 radian. Kenapa radian? Sebab theta berdiri sendiri, pandai. Okey, tolak. 1/2 pula. AB mesti apit sudut. Ada? 5, betul? Darab dengan sin. Perkataan sin dekat sini. C mesti apa? Sudut. Jadi berapa sudut tadi? Ni 2.142 bukan sudut. 2.142 tu radian. Mesti tukar dulu, pandai. Jadi 2.142 tukar kepada radian mesti per dengan pi. Ataupun 3.142 baru darab dengan 180. Faham? Cari tu dulu. Mesti cari sudut dulu. Okay, baru kira. So tolak lagi dengan. Sama tak yang segitiga satu lagi? Sama, betul. Jadi bila sama, salin balik semua yang berada di sini. Faham? Bukan susah ni, senang je. Lepas tu, dapat jawapan. Senang kan? Okay, simple. Kalau kita faham konsepnya. That's why saya kalau mengajar mesti memahami konsepnya. Dalam tajuk ni, apa dia yang perlu kita buat. So, yang lain you kena carilah. Kena cari.